orang main rasa ada orang. Tahu takut ya. Kita duduk kat situ tu pandang aja. Kita jeling-jeling aja dia tak tahu je. Tu dia. Rasa lalu tadi ya. Kerana memberi peluang kepada berganda yang sudah senior ni. Tapi tak rasa senior pun. Kita rasa macam kita susah nak kata. Terima kasih ya. Ya ke akak ni ke atas pedang? Adik makan perasan-perasan ya. Untuk anugerah seterusnya yang dinanti-nantikan oleh akak ni. Untuk tu tak acik lah seorang-seorang kan. Mana boleh seorang-seorang. Kita kena berdua juga. Orang lain berdua, kita seorang-seorang. Sebab kita ni pok-pek kita ambil orang yang slow-slow sikit pok-pek. Sebab kita bimbangkan melawan-lawan nak ambil dayah kan. Izzuan marah ni. Itu dia. Jadi kita persilakan Adinda Sophia kita. Oh, apa yang sama-sama semua macam tu. Akan silakan Adinda Sophia naik ke pentas. Buah dia melangkah street ya. Kat situ baca doa tu. Okey. Yang pertama sekali, Akak Kanda mengucapkan ribuan terima kasih lah kerana diberi peluang untuk bersama-sama kalian yang Adinda dah pula ya. Akak Kanda sangat sayang SKJ di hatiku. Betul tak Adinda Sophia? Kita beri peluang Adinda Sophia sebab Ustaz Izzuan kata nak dengar sangat suara Kanda Sophia. Ada persilakan. Assalamualaikum. Assalamualaikum semua. Tak jawab saya tak ada masalah. Sepatutnya yang keluarga emas ni kena jemput dulu. Gitu, dah mengantuk orang. Mega ada mata. Masa menunggu. Biasa kita tidur awal. Sama brand dengan Sir Fazli. Okey tu. Untuk anugerah seterusnya, tak sabar rasanya ketok-ketok kaki ya sila. Banyak ke anugerahnya yang kita kena umumkan? Kita ni lututnya gegar-gegar sekali. Gitu. Nampak ni tebal pula ya. Kita beri peluang kepada Cikgu Sophia lah. Sebab kita ni kalau popek-popek ni kan tak balik lah ke? Tu dia. 2 3 4 5 7 semua sekali berapa tu? Dapat 9 banyaknya. Apa ni banyak ke? Ini gaya kena banyak ganda-ganda. Gitu. 12 je. Tak cukup ke 13. Okey, baik. Tuan-tuan, puan-puan hadirin yang dihormati sekalian, tibalah masanya Kanda berdua untuk mengumumkan bagi anugerah yang hampir-hampir akhir ya. Maklumlah warga emas. Dia mestilah duduk di akhir aja ya. Walaupun mata sudah mengantuk. Okey, silakan Adinda Sophia untuk mengumumkan anugerah seterusnya. Masuklah bagi anugerah bintang popular, anugerah khas Bursila 2025 Grand Stars Grade 3 Award bagi unit co-curriculum. Tu dia. Keluarkan dulu ya. Cikgu Sophia ni baik orangnya ya. Bercakap pun ya. Kuri dulu ya. Kita ikut susunan yang di atas ya. Okey. Betul Cikgu Sophia. Cikgu Cikgu pencing gitu. Okey, baik. Kita umumkan sama-sama boleh. Dianugerahkan oleh kepada Siti Zalefa Azrin Betty Yusof. Agar mudah menyempurnakan penyampaian anugerah ini, majlis dengan segala hormat mempersilakan Tuan Guru saya handsome lagi saya nak bergaya untuk adi menjelas bagi menyampaikan anugerah kepada ayat itu.
tadi awal. Okey. Mana kita? Anugerah Bintang Popular, Anugerah Khas Guru Besar 2025 Unit HEM Geran Stars Secretary, is it? Award untuk unit HEM dianugerahkan kepada Jeng Jeng Jeng. Bagi sikit gini aura sikit lah. Dianugerahkan kepada tak lain tak bukan Adinda Nur Nur Suhaila binti Abdul Jalil. Ya, tu dia. Cikgu Sofia dia baik sikit ya. Dia lurus je. Kita ada idram sikit. Okey, dia silakan Adinda Su. Okey, Nur Suhaila binti Abdul Jalil. Ya Allah. Lagu sesuai dengan penerima anugerah kita pada hari ini. Okey, tahniah ucapkan kepada Adinda Nur Suhaila. Bagi anugerah yang seterusnya, Anugerah Bintang Popular, Anugerah Khas Guru Besar 2025 untuk unit Co-Curriculum dianugerahkan kepada Nur Atikah binti Sidi Hamad. ya, itu dia. Bagi anugerah Bintang Popular, Anugerah Guru Besar 2025. Guru Besar. Okey, umumkan Cikgu Sofia. Untuk unit PPKI dianugerahkan Asal sikit bahasa Inggeris tu. Gitu. Grand Star Secretary Award PPKI Ya, itu dia. Dianugerahkan kepada Adinda Muhammad Wazir bin Saidi. Dipersilakan untuk naik ke pentas ya. Tadi dia kena orang. Okey, seterusnya bagi anugerah Bintang Popular, Anugerah Khas Guru Besar 2025, Cikgu Sofia. Anugerah Khas Guru Besar, the highest performance curriculum, dianugerahkan kepada Adinda Nur. Siapa yang nama dia Nur? Angkat tangan. Mengaku cepat. Nur Faiza binti Harun. Itu dia. Okey, Nur Sariah binti Alsad. Itu dia. Adinda Ira kita. Dia mesti music di mana? Music. Tak ada music. Tak ada. Itu dia. Itu dia. Okey. Untuk Anugerah Khas Guru Besar, the highest performance unit HEM, dianugerahkan kepada 3 orang lah. 3 orang. Okey. Yang pertama, Sabar. Sebab tadi gimmick, kita beri gimmick ke tu? 3 orang. Okey. Kat sini pemenangnya 3 orang
Dipersilakan Cikgu Sofia. Cikgu Mariani binti Cik Ani. Okey, yang pertama Adinda Mariani binti Cik Ani. Yang kedua Adinda Cikgu Nur Fatin Ashira binti Abdullah. Dan yang ketiga Adinda Sharifah Masjura binti Jabahar. Akhirnya baca apa yang tertera. Ada apa? Tetap comel. Okey, tu dia. Oh, tak syahdu. Lagu ni antara lagu yang syahdu. Adinda Sharifah Masjura binti Jabar. Tiga Sri Kaki ya, SK Jeranto. Okey tu. Bagi anugerah seterusnya, anugerah bintang popular, anugerah khas guru besar 2025. Ya, Cikgu Sofia. Anugerah khas guru besar, the highest performance co-curriculum. Betul. Betul ya. Betul ya. Okey, anugerah dia. Okey, bagi anugerah khas guru besar, the highest performance co-curriculum, dianugerahkan kepada Adinda Adrizal bin Muhammad Adnan. Okey, silakan. Bagi lagu yang best ya. Oh, kehilangan pengantuk. Lagu zaman kita dah masa itu. Masih dia orang-orang yang abang pedas. Itu dia. Itu dia. Okey, baik seterusnya. Anugerah bintang popular, anugerah khas guru besar. Itu dia. Keluar. Handsome rupanya. Dah lama tak jumpa rupanya handsome ya. Handsome sangat-sangat itu. Itu dia. Okey, dah semua dah tatap semua gambar yang handsome ni. Okey, baik kita terus kepada anugerah yang berikutnya ya. Okey, Cikgu Sofia. Dia aura sikit Adinda. Okey, terus. Anugerah khas guru besar, the highest performance PPKR. Ya, Cikgu. Dianugerahkan kepada Okey, betul ya. Link ya. Okey. Link ya. Okey, baik. Anugerah khas guru besar, the highest performance PPKI, dianugerahkan kepada Adinda. Nanti dulu. Kita keluar muzik dulu biar sentimental yang dulu sikit lah. Music please. Cikgu Sofia. Lagu pula. Puasa tidak lagi ya. Nampaknya yang akan diumumkan atau tidak buat raya lah, kuih raya ya. Gitu. Ku masih melihat. Gitu. Kama Adi. Gitu. Oh, tadi dia dah anugerahkan kepada Cikgu Sofia. Adinda Muhammad Wazir bin Saidi Kamal Adi Ini masih milik Cuma senyum sikit. lelaki yang selalu mencinta. Selalu Ada diucapkan. tanpa ragu. Okey, Cikgu Sofia ni nak cepat-cepat lah sebab dia ngantuk dia kata nak cepat lah tu. Okey, tak apa. Seterusnya bagi anugerah berikutnya adalah anugerah bintang popular,
Anugerah Khas Guru Besar 2025 Trans Premier Leadership Award pengurusan cemerlang kurikulum dianugerahkan kepada tak lain tak bukan kepada adinda yang cantik jelita. Kita bodek-bodek sikit mantau pen melepas dah gitu. Seorang yang sangat dedikasi dan kalau senyumnya sangat menawan kita. Untuk itu dianugerahkan kepada Adinda Saryani Betty Muhammad, Guru Pelaksanaan Pentadbiran SK Jeranto. Itu. Hari ni kita terlepas datu tak ada. Seterusnya bagi anugerah berikutnya ya, Cikgu Sofia. Anugerah Bintang Popular Anugerah Khas Guru Besar 2025 Trans Premier Leadership Award pengurusan cemerlang hal ehwal murid dianugerahkan kepada kita tak bocor pun kan, kita tak bocor pun. Seorang yang sangat dedikasi, cantik, senyumnya memang memikat Tuan Guru saya gitu. Dan seterusnya sangat aktif dalam segala bahagian. Ajeling pula gitu. Untuk anugerah ini dianugerahkan kepada Adinda ya Cik Sofia Wan Suhaila binti Wan Hamzah. Ya, dipersilakan Adinda Guru Penekanan hal dedikasi ya. Trans Premier Leadership Award pengurusan cemerlang co-curriculum dianugerahkan kepada sekali menjeling terpandang-pandang sehingga setahun lamanya. Ada dikenali sebagai artis yang sangat popular di SK Jeranto. Untuk itu anugerah Trans Premier Leadership Award pengurusan cemerlang kurikulum SK Jeranto dianugerahkan kepada Syaharuddin bin Jaafar. iya, nampaknya lagu sesuai khasan SK Jeranto. Takkan Senyum sikit. Senyum apa dia? Gitu. Kita jadi ucapkan. hanya menentukan Okey, tidak mendengar ada berikutnya Cikgu Sofia untuk Umar. Anugerah Bintang Popular Anugerah Khas Guru Besar 2025 Trans Premier Leadership Award pengurusan cemerlang pendidikan khas dianugerahkan kepada Dianugerahkan tak lain tak bukan kepada Amuzik. Berkilau-kilau hari ni tak sangka. Tak sangka berkilau-kilau. Dianugerahkan kepada Adinda. Macam juga. Ayo. Dianugerahkan kepada Adinda Muhammad Hafizah Bina Chula. Ayah.
Rupa sekejap je. Untuk itu majlis mengucapkan ribuan terima kasih kepada Tuan Guru Besar. Okey. Tetapi dah cepat. Jangan, bukan halang, bukan halang. Tu dia. Mata Kak Pia tu dah merah. Tu dia. Untuk seterusnya, akak ni sekali lagi mempersilakan kita punya juruacara yang sebenarnya untuk naik ke pentas bagi menyempurnakan anugerah yang seterusnya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Kak Faiza dan juga Kak Pia. Okey. Anugerah apa? Balik. Okey, ini adalah anugerah yang kedua terakhir. Ya Allah, merah dah mata belakang. Ngantuk ke? Cuma ngantuk ke? Macam ke tu? Tengok kita Gen Z janji tak ngantuk. Apa semua dah janji tak ngantuk kan? Ini yang terhebat. Ya. Okey, Kelihatan. untuk anugerah yang seterusnya, anugerah bintang popular, anugerah khas Guru Besar 2025. Nama tajuk tajuk anugerah ni Wazir. Baca sikit Wazir. This one. Nak baca ni ke? No, baca nama anugerah dulu. Baca nama anugerah dulu. Okey, nama anugerah ni Anugerah Khas Guru Besar Jerans Jasa Emas Sepanjang Zaman. Ya. Ah. Siapa sepanjang zaman? Okey. Saya memang belum lagi lah. Saya suku zaman baru. Okey, Kita jadi Gen Z. kita nak jemput siapa ni? Of course lah kita jemput. Kita jemput Dia kita nak jemput lupa, dia lupa skrip. Tuan Guru Besar Ditemani oleh barisan pentadbir untuk menyampaikan dia, untuk menyampaikan anugerah menjadi tersebut. announcer dan juga menyampaikan terus. Okey, dijemput. Dia yang announcer ke dia? Kita juga announcer ni. Baik dia orang nak biar dia orang mampu lah. Jibi nak jadi announcer ke malam ni? Jibi nak ke? Jimmy lah. Biar dia bercakap. Kan? Jibi macam lag malam ni. Apa Jibi berau? Yang masuk semua bayar tiket belum? Baiklah. Kita dah dengar suara Jimmy. Kau nak cakap ni, kita dah dengar Jimmy pula cakap. Ni kami kena ni juga. Assalamualaikum, apa khabar nak betul-betul. Malam tadi Cikgu Wansu telefon saya. Ada berkata dia urut. Dia kata pakai tembak awak. Saya tak nak tengok muka awak, saya boleh cam muka awak. Make up macam mana supaya saya tak boleh nak teka. Jadi Cikgu Wansu sebab ada telefon saya malam. Jadi akhirnya dia cakap, dia orang pakai dia bilang oh tak ada. Okey, seterusnya kita umumkan sebagai penghargaan untuk jasa emas pada zaman ini. Tidak lain tidak bukan terlampau banyak rumah raja. Okey, jadi kita umum sama-sama lah. Okey. Anugerah Bintang Popular, Anugerah Khas Guru Besar 2025. Anugerah Khas Guru Besar Jerans Jasa Emas Sepanjang Zaman dianugerahkan kepada Cikgu Faiza binti Harun dan Cikgu Sofia binti Zaini. Persilakan. Tahniah buat rekannya dua orang ini yang berjasa di SKJ. Walaupun dah pencing, tetap setia bersama-sama. Terima kasih Kak Faiza. Terima kasih Kak Yang Sofia. paling best tadi Wazir dengan tu tengah MC Eva tadi dia masuk dengan tu lah itu climate. Kau dia boleh tak faham saya cakap itu tak apa lah. Terima kasih.
Mohon semua bertakbir berada di pentas. Okey. Belum lagi ya. Okey. Kita ada surprise ya. Kita ada surprise yang kemuncak pada malam ini. Kalau tak ada beliau, makanya segala program kat sekolah kita tak menjadi, betul tak? Betul tak Cikgu Suhadi? Cikgu Suhadi komen sikit. Betul Orang paling kuat yang menjana idea untuk sekolah, yang membuat SWOT sekolah, yang memacu kecemerlangan sekolah sepanjang bawah pimpinan beliau. Kalau tak ada duit boleh jumpa duit. Ya. Bukan saja duit, idea. Itu sangat mahal. Kita tak terfikir, dia boleh buat. Memang hebatlah. Idea sangat cemerlang. Okey, selain daripada itu, hala tuju beliau sangat terarah untuk kita semua SKJ. Dan inilah dia, anugerah bintang popular, anugerah khas Platinum 2025 dianugerahkan kepada... Okey, Ustaz baca lah Ustaz. Saya nak Ustaz baca. Baca nama anugerah. Okey, Ustaz kata dia tak reti. Kita sama-sama lah Ustaz, boleh? Jerans Visionary Leader Award dianugerah kepada Tuan Guru Besar Encik Muhammad Faiz Mahyudin. Persilakan. Tak payahlah. Lagu ni cik asuh dia. Apa kaitan dengan saya pula? Okey semua, beri tepukan yang paling gemuruh untuk Tuan Guru Besar kita. Tahniah, besar-besar, terima kasih banyak-banyak. Semoga kita semua pada sesi 2026 dapat lagi bekerja dengan lebih cemerlang, gemilang dan terbilang, insyaAllah. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih diucapkan kepada bangsa para pentadbir. Ya. Sekali dua mic saya dapat. Alhamdulillah. Okey, Pak Aziz. Dengan Okey. berakhirnya anugerah yang disampaikan kepada Tuan Guru Besar kita, maka Berakhirlah anugerah. bukan Berakhirlah Jerans Excellent Gala of Stars. Ya, betul. Quality Excellent Awards and Gala of Stars.